Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Salam maghrib. Maghrib pun pada hari Jumaat ni kita nak jual kereta. Kita tutup dulu tingkap dia. Okey, ini kereta dia. Kereta siapa? Ini kereta apa ni sebenarnya? Ini kereta IMAZ 7 PHEV Premium. Kebetulan customer tu lalu dekat media sosial dia waktu dia mencari kereta. Dia cari IMAZ 7. Jadi PHEV Prime. Dia cari-cari, lepas tu saya punya media sosial pun lalu. Jadi dia tertarik dengan saya punya media sosial, lalu dia menghubungi saya. So siapa empunya kereta ni ialah Tuan Husni bin Hassan. Dia langsung tak pernah berjumpa dengan saya, berhubung dalam talian saja. Yang paling penting kita selesaikan apa urusan dia. Dia bekerja juga luar daripada Malaysia. Kita lepaskan loan satu-satu sehinggalah proses tu kita bagi transparent, nampak bagaimana jalan satu-satu. Macam urusan dengan saya ni, saya tak ambil apa-apa duit dulu. Sebab komisen saya milik anda, sahnya dengan Azmi. So customer ni datang daripada Dengkil, sanggup turun ke Melaka. Mana lagi Melaka lah. Kan kereta kita dah siapkan. Saya terus bagi rebate RM4,000. Kereta kita dah siapkan komplit, dan lepas tu saya kata nak odd in tak? Nak tambah-tambah add-on. Odd in pula kan. Add-on apa-apa tak? Dia kata tak apa. Dia ada benda yang dia nak buat tentang kereta dia. Jadi kita serahkan. Yang paling penting, kita nak tanya Tuan Husni, dapat tak komisen saya milik anda? Kereta IMAZ pemasangan CBU, bukan CKD. Siap komplit dengan ni dia saya tunjukkan. Saya tunjukkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Ini bukti ni saya belanja sikit. Jabatan Kastam AP punya. Alright. Kereta pemasangan luar negara, bukan dalam Malaysia. Kereta kita dah siapkan. Kita tunggu Tuan Husni untuk penyerahan. 017-622-3458 Azmi. Alright, kita layan. Jangan kata abang tak payung, dengar sini baik-baik. Cari kereta idaman hati, baru ke sekon ke semua ada di sini. Proton Pro 2 semua boleh jadi. Honda Toyota confirm puas hati. Kenapa bayar lebih kalau boleh jimat? Servis laju semua jadi cepat. Trade in tinggi, jangan risau lagi. Abang Azmi ada confirm jadi. Jom beli kereta, klik saja pautan. Facebook ada, YouTube jadi tonton. Assalamualaikum guys, selamat malam. Hari ni kita nak serahkan kereta IMAZ 7 PHEV Prime. Ini dia, pemiliknya datang daripada jauh. Apa khabar Tuan Husni? Khabar baik. Sehat Sehat. Ini pertama kali berjumpa betul? Pertama kali. Kenalkan, bersama dengan ibunya Pak Aini datang. Pertama kali berjumpa dengan Azmi. Sebelum ni kita berurusan bagaimana? Melalui WhatsApp saja. Melalui WhatsApp saja. Jumpa saya daripada mana tu? YouTube channel. Okey, alhamdulillah. Allah nak bagi rezeki. Jadi kita permudahkan urusan Tuan Husni. Kereta yang dipilih betul warna dengan spek. Betul. Betul Sangat mudah tak urusan dengan Azmi ni? Mudah, cepat ya. Mudah dan cepat. Sangat cepat. Mungkin ada lambat waktu bank tu kan. Itu saya minta maaf lah banyak-banyak. Satu lagi saya nak tanya Tuan Husni, sebenarnya bukan bekerja di Malaysia, bekerja di berdekatan dengan jiran Malaysia, betul? Ya. Senang tak urusan bank tu diluluskan? Senang. Senang sangat senang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah, Allah permudahkan segala prosesnya. So, yang paling penting Azmi selalu sebut sebelum tu, rebate kereta ni RM4,000 dapat? Dapat. So, Alhamdulillah dapat. Yang paling penting Azmi selalu sebut komisen saya milik anda, komisen saya milik anda. Dapat tak komisen saya milik anda? Dapat. Alhamdulillah, kita serahkan. Daripada Dengkil, Selangor datang ke Melaka, kita serahkan kunci. Terima kasih Tuan Husni. Terima kasih Puan InsyaAllah lepas ni naik kereta baru. Yang paling penting support komisen saya milik anda. 017-622-3458 Azmi. Alright. Okay.